Kalau tanya kasut apa yang paling orang pakai untuk marathon sekarang, jawapan dia bukan satu je, tapi banyak sebenarnya kasut yang memang tengah dominate untuk marathon. Sebelum saya kongsikan kepada korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom, ini antara yang paling popular, level beginner hingga pro runners. Untuk rest day, ramai yang memilih kasut Nike Upperfly 3 dengan harga sekitar RM1,200. Kasut ni lah antara kasut yang paling banyak digunakan dalam marathon yang besar. Ada cover plate dan bounce yang tinggi untuk push badan korang ke depan. Yang kedua adalah kasut Asics Metaspeed Sky Tokyo. Kasut ni pun harga lebih kurang sekitar RM1,200. Kasut ni merupakan top pick kasut untuk 2026. Kasut ni ringan, laju, juga sesuai untuk canvas tinggi. Yang ketiga adalah kasut Adidas Adizero Adios 2. Yang ni banyak dipakai oleh elite runners. Teknologi energy return yang tinggi membuatkan kasut ni macam spring. Jadi trend sekarang, kasut carbon plate ni memang paling ramai dipakai oleh runners untuk marathon yang serius. Sebab diorang dapat jimatkan tenaga dan improve diorang punya pace. Jadi korang ni gang yang pilih gaya ataupun pilih yang training dulu? Cuba korang komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut running, korang boleh datang ke SFT Sport Kota Terengganu ataupun beli secara online.